Assalamualaikum, selamat tengah hari. Memang DAP selalu membuat kecoh, selalu membuat sensasi dan selalu menyentuh rakyat, bukan sahaja rakyat Melayu, rakyat Cina, India dan lain-lain bangsa pun terkesan dengan tindakan DAP yang menjadi kerajaan ini. Antara yang semua orang terkesan adalah langkah-langkah yang dibuat oleh Internelok di dalam memperkasakan dan dengan tegas dan mengugut rakyat agar membayar saman JPJ untuk terus mengejar rakyat agar membayar saman. Ini adalah syarikat swasta yang dilantik, dan syarikat swasta tu kalau saya tengok dia punya pengerusi ataupun tuan punya syarikat tu dah macam muka alung lah. DAP bukan sahaja terdesak untuk mengaut wang rakyat seperti dalam JPJ, KPKT sendiri dilantik perunding orang-orang daripada parti PAP Singapura, dan yang terbaru yang hangat sekali dua ni nak berjumpa dengan PM Perdana Menteri. Terbaru DAP meminta masyarakat Cina bersabar kerana ia akan berjumpa dengan Perdana Menteri untuk mendesak agar peperiksaan UEC diiktiraf oleh kerajaan untuk kemasukan ke Universiti Awam. Sebetulnya UEC ni sudah diiktiraf oleh dunia. Kalau di Malaysia ini, Universiti Tyler, Universiti Sunway University, Health University, Monash Malaysia University, DRB Highcom pun, OUM pun, dan juga Unicel ataupun UTAR, dan sebenarnya banyak orang-orang yang mengambil peperiksaan UEC ini boleh memohon, termasuk 1000 lebih di luar negara mereka boleh memohon. Cumanya di dalam negara, Universiti Awam ini tetap tidak mengiktiraf dan tidak menerima, walaupun UEC iaitu peperiksaan sekolah persendirian Cina, dia bukan jenis sekolah kebangsaan Cina SJK, ia adalah jenis sekolah persendirian, iaitu sekolah-sekolah persendirian ini asal-asal kejadiannya adalah sekolah yang tidak mahu bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolahnya. Jadi apabila dia tak mahu jadikan bahasa pengantarnya, maka kerajaan menyekat peruntukan ataupun bantuan kepada sekolah yang tidak mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mereka. Jadi apabila kerajaan tak beri peruntukan dan dia semacam dah terputus dengan akses kerajaan, jadi mereka selama bertahun-tahun tidak ada peperiksaan yang menyelaraskan sekolah mereka. Jadi Dong Zong ni, persatuan mereka ini mencari jalan, maka mereka mengambil sukatan pelajaran ataupun contoh ataupun panduan sepenuhnya daripada Taiwan, dan mereka memperkenalkan di sekolah-sekolah mereka. Dan pada tahun 1975 apabila ia pertama kali nak dijadikan peperiksaan di sekolah persendirian, maka Menteri Pendidikan waktu itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad memanggil Dong Zong dan Jia Zong untuk memberi tahu agar jangan meneruskan usaha mereka, tetapi mereka meminta masa 2 bulan untuk berunding dengan persatuan mereka, dengan pengetua pihak sekolah persendirian mereka dan juga wakil-wakil Cina-Cina daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, yang pada waktu itu kalau di Semenanjung ada 33 buah sekolah, di Sabah dan Sarawak ada 9 buah sekolah persendirian Cina. Jadi mereka 2 bulan kemudian mereka mengambil keputusan bahawa mereka menolak apa yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir Mohamad, dan peperiksaan itu diteruskan hinggalah ke hari ini. Tapi di hari ini tiba-tiba dia meminta Universiti Awam yang mensyaratkan bahasa pengantar ataupun kelulusan mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Malaysia di dalam SPN itu menjadi kewajipan. UEC ini ada 3 tahap dia, tahap rendah, tahap menengah dan tahap 3. Tahap 3 ini setaraf dengan STPN yang akan terus memberi peluang kepada pelajar-pelajar membuat ijazah. Jadi pemegang UEC tahap yang ketiga ini meminta agar ia diiktiraf sama dengan STPM dan diminta diterima di tempatan. Inilah yang menjadi isunya. Tapi sebelum ini dikatakan ataupun dikhabarkan
ataupun ada bukti-bukti bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan berusaha akan mencari ikhtiar agar UEC ini akan diiktiraf. Contohnya Julai 2021, KPM mengiklankan pengambilan untuk program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan syarat-syaratnya adalah mesti ada SPM, SMA, SMU dan juga UEC sendiri. Sebelum pada itu, pada Mac 2019, Tommy Thomas yang arwah kata rock and roll, Tommy Thomas rock and roll tu, dia di dalam mesyuaratnya dia meluluskan pengambilan peguam untuk pengambilan peguam-peguam senior 3 bermula Januari 2021, boleh juga dari kalangan pemegang CJ UEC. Dan lama sebelum itu, pada 2004, Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Dr. Syafiee Saleh juga telah berlembut dan membenarkan pengecualian kepada pemilik CJ UEC untuk, tapi desakan yang kuat adalah selepas pilihan raya ke-14 yang mana DAP mendesak seperti dalam manifestonya agar pengajian awam dibuka kepada pemegang sijil. Begitu juga pada pilihan raya umum tahun 2022 apabila DAP masih lagi berkuasa banyak kerusi, jadi dia meminta agar orang Cina bersabar kerana usaha untuk meneroboh pintu universiti awam ini sedang dilakukan. Walau sebagaimana baik sekalipun peniktirafan antarabangsa sekalipun kepada UAC, tetapi ia sebenarnya tidak boleh diterapkan di dalam negara kita kerana mereka boleh juga pergi ke universiti lain dan mereka boleh juga ke luar negara. Mereka boleh buat universiti ijazah sarjana muda dan nak buat ijazah sarjana ataupun master ataupun PhD, bolehlah kembali kepada universiti awam menggunakan kelayakan daripada luar negara, tak ada masalah. Cuma yang mereka mendesak sangat nak masuk ke universiti awam yang punya dasar-dasar yang terikat dengan dasar pendidikan negara, dan juga kalau mereka berjaya menceroboh universiti awam yang menutup pintu itu, ini sudah menceroboh dasar pendidikan negara, sudah dilanggar, terang-terang sudah dilanggar. Dan kita juga tak tahu apabila mereka dah berjaya masuk, bermaknanya sekolah persendirian lain, kaum lain, misalnya sekolah beraliran Tamil, sekolah beraliran Thailand ke, sekolah beraliran etnik ke, sekolah beraliran agama sekalipun, mereka juga akan mendesak membuat benda yang sama. Jikalau UAC boleh, kenapa sekolah aliran misalnya CJ sekolah agama pasti ke, kenapa tak boleh diterima?